duit tak boleh bawa mati, tapi kalau tak ada duit memang kau mati bro. Dulu aku risau macam mana aku nak bayar insurans motor aku, macam mana aku nak bayar servis motor aku, sebab dulu memang aku tak ada duit. Masa tu aku fresh grad, gaji pun masa tu dalam 4,000 je. Aku boleh simpan dalam 1,000 je untuk 1 bulan. So untuk aku ada 10,000, aku kena kerja untuk 10 bulan. Memang masa tu bila aku fikir, kalau macam ni memang miskin aku selamanya. Dengan masa tu renew aku punya kontrak kerja, gaji aku masih lagi 4,000, tak ada increment. Aku memang masa tu sedih gila. Aku lompat kerja, aku pergi tempat kerja lain. Alhamdulillah, gaji yang baru, rezeki yang baru, gaji pun Alhamdulillah okey, lebih banyak. Keselesaan lah untuk aku selepas dapat kerja baru aku. Tapi masalahnya ialah bila aku kerja makan gaji ni, hujung bulan lah baru aku dapat gaji. Itu adalah masalah yang pertama. Sebab tu aku buat multiple stream of income. Stocks aku ada letak dalam US stock, crypto pun ada sikit, tapi crypto sangat sikit lah.